Majikan menggaji pelarian. Tahukah anda apa kata Undang-Undang Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Aku ingin berkongsi satu perkara yang semakin hangat diperkatakan, iaitu mengenai pengambilan pelarian sebagai pekerja di Malaysia. Ramai yang menyangka jika seseorang memiliki kad UNHCR, mereka boleh bekerja secara sah di negara ini. Hakikatnya, tanggapan itu adalah tidak tepat. Di bawah Undang-Undang Malaysia, kad UNHCR bukan permit kerja. Malaysia juga bukan negara yang mengiktiraf status pelarian dalam undang-undang domestik. Justru seseorang yang hanya memiliki kad UNHCR tidak memperoleh hak bekerja secara automatik. Ini bermakna majikan tidak boleh sesuka hati mengambil mereka bekerja hanya kerana mereka mempunyai kad UNHCR. Majikan yang menggaji warga asing tanpa dokumen atau permit kerja yang sah boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Kerajaan melalui Jabatan Imigresen juga telah meningkatkan penguatkuasaan terhadap majikan yang melakukan kesalahan ini. Malah pada tahun 2026 sahaja, ratusan majikan telah dikenakan kompaun bernilai jutaan ringgit kerana menggaji dan melindungi pendatang tanpa dokumen yang sah. Ini membuktikan bahawa tindakan penguatkuasaan bukan lagi tertumpu kepada pekerja sahaja, malah turut mensasarkan majikan. Mengapa undang-undang ini penting? Kerana setiap warga asing yang ingin bekerja di Malaysia perlu melalui proses yang ditetapkan kerajaan. Mereka perlu mempunyai permit kerja yang sah, pas imigresen yang sah, kelulusan daripada pihak berkuasa. Jika syarat ini diketepikan, ia bukan sahaja melanggar undang-undang, malah boleh memberi kesan kepada keselamatan negara, peluang pekerjaan rakyat tempatan serta menyukarkan kawalan imigresen. Namun begitu, kita juga perlu berlaku adil. Pelarian adalah manusia yang perlu dihormati maruahnya. Tetapi dalam sebuah negara berdaulat, setiap individu sama ada warga negara atau bukan warga negara perlu mematuhi undang-undang negara yang mereka berada. Sekiranya kerajaan pada masa hadapan memperkenalkan dasar baru yang membenarkan pelarian bekerja secara sah melalui mekanisme tertentu, maka semua pihak wajib mematuhinya. Tetapi selagi undang-undang itu belum berubah, semua pihak majikan, pekerja dan masyarakat hendaklah menghormati undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Malaysia ialah sebuah negara yang berasaskan kedaulatan undang-undang. Belas ihsan tidak boleh mengatasi undang-undang. Hak asasi tidak boleh dipisahkan daripada tanggungjawab mematuhi undang-undang. Dan penguatkuasaan undang-undang mestilah dilaksanakan secara adil tanpa memilih bangsa, agama atau kewarganegaraan. Fakta mengatasi emosi. Undang-undang mengatasi andaian. Negara berdaulat mesti dipertahankan dengan ilmu, integriti dan keberanian.